Hello, Assalamualaikum. Hari ni 25 Jun. Okay, 25 Jun 2025. Sekarang pukul 3.40, lebih kurang 3.39 PM. Okay, based on cycle 7 days. Okay, sekarang ni kita dah pada hari ke-7 ya. Kita dah hari ke-7 dan nampak ada tanda-tanda reversal kat sini dia lepas hari ke-7 dia akan ada tanda reversal, tapi tak semestinya dia terus naik. Kita kena confirmkan dulu. Okay, so kat sini saya nak tunjukkan macam mana kita nak menganalisa ataupun mengambil weightage ataupun ambil take into consideration. Itulah kita nak take cycle ni into consideration dalam kita punya analisa market. Okey, kalau kita tengok sebelum-sebelum ni dia pun 7 hari dia reverse. Yang ni 6 kurang 1 daripada 7 lah. Yang ini 6 tambah 1, okey, 7. Alright. So, ini 7, ini pun 7. So, dekat sini lepas 7 hari dia akan ada reversal walaupun sikit. Dia akan ada reversal. Contoh macam ni, walaupun 1 hari dia akan ada reversal. Okey. Cuma market dekat Malaysia ni yang susah dia adalah sebab ada cuti lah kan. Kalau cuti tu ada cuti hari Jumaat, tapi next reversal date tu kita nampak macam kecil tapi kat sini dia tunjuk 5 hari. 5 hari tu. So mungkin ada masalah di situlah. Masalah apa nanti kejap lagi kita tengok Okay, first kali nak tengok macam mana 7 days, adakah kita nak terus buy? Nanti dulu kita kena tengok di lower time frame. Okay, so dekat sini kalau nak tengok structure break pun tak ada lagi. Okay, structure break dekat sini kan. Structure break dekat sini kalau untuk time frame minute lah. So belum ada lagi. Okay, kalau kita tengok based on historical yang mana identical movement sekarang ni boleh dikatakan pada 1 Oktober lah. Okay, 1 Oktober yang mana dekat sini saya menganggap dia sebagai identical sebab dia ke bawah laju, kemudian dia ada candle yang kecil sebelum ada kenaikan yang besar. Okay, dia ada candle yang kecil sebelum ada kenaikan yang besar. Okay, kenaikan yang besar ni dia berlaku selepas ada kenaikan atas 4048 atas high ni. High sekarang ni adalah 4046 dia tulis kat atas ni 4046. Okey, 4046 ataupun at least dekat dia punya ni lah open dia ni dekat 4017. Okey, so sekarang ni kita tengok ada tak kenaikan dekat kita punya lower time frame tadi tu, at least naik atas 4017 ataupun nak confirm lagi 4046. Okey, 4017 kat mana? 4017. Okey, ini saya punya reversal saya punya zone marking lah. Okey, 4017 tak naik lagi. So no entry lagi lah, tak ada kenaikan lagi atas ni. So dekat sini anggaran saya adalah sekarang ni kita akan ada possibility ada reversal kan? Betul? Okey, kita akan possibility ada reversal sebabnya dah 7 hari. Dah ada 7 days ni. Okay, so mana kita punya entry? Okay, kita punya entry ni kita kena gunakan TA jugalah. Kalau kita nak guna cycle semata-mata susah. Sebab kalau kita nak buy kat sini, kita punya stop loss kat bawah ni agak jauh jugalah katalah sekarang kita buy market Okay, kita punya stop loss bawah ni dalam 40 ticks juga so tak boleh macam tu. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah first saya akan confirmkan dululah dia punya structure break, reversal candle, reversal pattern dan sebagainya lah. Okay, kalau kat sini paling senang break pattern, patah balik, pull back dan buy kat sini lah. Kat sini tu mana? Sini tu adalah saya punya resistance become support. Okay, area 4009, 4018. Dan sekiranya dia naik atas 4050 ni, kat mana kita punya level tadi, kalau dia naik terlaju 4046 kan. Okay, 4046 ni, bila dia atas 4046 ni, InsyaAllah lah dia naik. Okay, ini kalau kita punya view yang naik lah. Okay, kalau dia naik betul, dia naik sampai mana? Dia naik sehingga 7 hari lah. Okay, 7 hari sini. Tapi dekat sini 7 hari saya menganggap dia tak tally lah dengan kita punya dengan saya punya cycle COR ni lah. Ni namanya cycle COR lah, yang menggunakan planetary.
Okey, sebelum tu untuk chart mapping ni macam mana saya boleh cari kat mana identical movement pada historical. Okey, dekat sini okey, kalau tak boleh type dia punya apa ni URL ni. Kalau tak nak type, okey tak apa, nanti saya akan tulis dekat description video ni lah, boleh klik. Dan kalau nak yang full version kena belilah. Dekat sini kalau nak dia punya discount ada dekat dalam ebook 7 days. Okey, dekat sini saya bagi 2 video untuk free lah, iaitu apa itu FMList, dengan satu lagi bawah sekali ni kat bonus video ni, iaitu chart mapping dari TTTA part 2 ni. Okey, kalau nak tengok macam mana basically macam mana ada idea behind the chart mapping yang saya buat ni berdasarkan info daripada apa tu novel daripada TTTA ni, Tunnel Through the Air, yang mana dia menggunakan historical data daripada 1930 something kot. Tapi buku ni ditulis pada 1925 kot. Tapi dia punya data tu, dia punya movement tu masih terpakai sehingga kini. Walaupun dia buat dekat meja motor ke cotton kot, daripada dekat cotton, tapi saya test dekat sini dia masih responsif terhadap coin ataupun Tesla market lah so far. Tapi yang dalam video ni saya tak ingat saya buat dalam market apa. Besar kemungkinan coin lah. Boleh tengok video ni 2 jam 23 minit, boleh tengok free saya bagi. Okey, kalau nak dapatkan yang full semua sekali ni, inilah dan diskaun pada ebook 7 days. Okey, ini adalah full version untuk buat cycle yang inilah, yang warna merah, hijau, merah biru ni. Okey, ini adalah untuk reinforcement ataupun untuk confirmation. Kalau 7 days tu jatuh kepada reversal date yang sama ataupun lebih kurang 1 atau 2 hari berbeza, dan dia punya movement tu insyaAllah confirm lah dia akan naik ataupun turun. Okey, dekat sini apa yang saya tengok sekarang ni, dia ada movement tu akan ada kenaikan. Okey, kalau dia akan ada kenaikan, alright. Tapi kalau naik 7 days kita adalah pada 2 Julai, tapi next reversal date saya ada pada 4 Julai. Okey, 4 Julai ni kalau diikutkan kita boleh anjakkan 2 hari awal. Tapi pada saya 2 hari awal ni tak terlalu accurate lah, agak vague jugalah. Alright, so apa yang saya akan buat ni, ada kemungkinan hari ini dia sideway lagi. Okey, kalau kat sini dia sideway, lepas tu dia turun balik, okey, dia turun balik. So kita akan kira ini adalah 8 hari ataupun lebih 1 hari daripada 7 days lah. Okey, 8 hari. Jika 8 hari tu berlaku dekat sini, okey, actually dekat cycle planetary ni, COR ni dia punya reversal date dia adalah 26 Jun lah. Okey, dia akan pull back dulu baru dia naik lah. So kita ambil dia sebagai 8 hari dan 7, 8. Kalau 8 hari juga kita makan yang belah sana, maksudnya yang akan datang pun ini dikira logik lah. Pada saya dikira logik. Ataupun kalau nak one day in advance ataupun one day ahead, dia jadi pada 3 Julai pun no problem, should be okay lah. 1 hari lebih awal yang berlaku. Okey, kat sini kita dapat 7 days. Okey, kalau dia ada kenaikan yang laju seperti ini, okey, kita boleh expect yang kenaikan tu akan naik lah sehingga 3 Julai, 3 ataupun 4 Julai, kira-kira 4137. Kalau kita tengok dekat historical ni, 4137 adalah area sini. Dan jika ada kenaikan yang lebih daripada 4137 sebelum 3 Julai, dan ada kebarangkalian dia untuk naik sampai 410, itu dia punya, saya punya anggaran ataupun kebarangkalian lah based on chart mapping ni. Okey, tapi sekarang ni yang kita nampak dia akan ada reversal. So kita punya entry adalah bila dia break atas 4018 ni lah, ataupun break structure. Kalau tak ada refer kepada historical pun, solely on technical analysis pun, kita masih tunggu pattern break ataupun structure break lah. Okey, so macam itulah untuk kita anggarkan jika ada kenaikan. Okey, macam mana sekiranya tiada kenaikan atas 4046 ni, tiada kenaikan atas, dia ada naik tapi tak break sampai 4046 ni, dia tak naik atas 4046 ni. Okey, anggaran saya adalah dia akan turun balik.
dia akan turun balik. Ini 4 days ke atas dan 3 days ke bawah lah. 3 days ke bawah. Okey, ini anggaran yang kedua lah. Anggaran yang kalau dia sekarang ni dalam mode dia adalah menaik, tapi kita tertunggu-tunggu lagi dia punya kenaikan tapi selagi dia tak naik atas 4017 ataupun 4046 ni, dia punya kenaikan tu masih tak kuat lah. Dia tak kuat lagi nak naik. Tapi tak tahulah kalau weekend ni ada apa-apa news, kita tak tahu. Mungkin dia boleh naik terus sampai 4 something lah, ataupun 4 berapa tadi, 44 lah, 4400 tapi historically based on cycle, bila market berada pada range yang ini, inversion akan ada aktif lah. Inversion aktif tu maksudnya dia akan ada reversal dekat sini pada 30 Jun. Okey, 30 ataupun 1 Julai lah, minggu depan pada Isnin atau Selasa. Saya jangkakan Isnin lah. Sini kat Isnin. Okey, dia naik sampai sini. Sini tu mana? 4017 ataupun kalau dia tak lebih atas 04 ni, dia lebih berat ke bawah. Saya lebih berpandang ke bawah lah kalau dia tak lepas kepada 4046 ni. So macam tu kita nak interpret kan, sama ada 7 days tu terus ke 7 hari ataupun dia pecah kepada 4 dan 3 hari lah. Okey, kat sini saya buat confirmation ataupun reinforce dia punya reversal date tu dengan satu lagi cycle lah, iaitu cycle COR. Yang inilah cycle COR. Kalau nak belajar cycle COR yang bawah ni lah, yang semua ni lah 1, 2, 3, 4, 5 ni lah. Okey, ini cycle COR. Okey, kalau nak belajar itu, saya dah buatkan video dan itulah yang saya boleh kongsikan macam mana nak baca cycle ni. Okey, so kalau kita recap balik yang tadi tu 7 hari, okey, sama ada dia terus naik ataupun dia akan naik dan turun balik tu, kita kena combine based on okey, historically kalau naik atas 40 tak nampak dia punya kenaikan yang tinggi lagi. Okey, dan sekiranya dia naik 4046 ni atau 4050 lah, senang cerita lah, dia akan naik lebih tinggi dan laju. Kalau tak, dia akan sideways sampai sini 4046 ni, lepas tu dia turun balik sehingga next reversal date tu adalah jangkaan ada pada 3 Julai lah, pada 3 Julai. Okay, so semoga berfaedah lah perkongsian kali ni dan dapat memahami lebih lanjut berkenaan cycle. Okay, specifically cycle 7 day. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.